Hai semua, saya nutritionist Alia. Hari ni kita nak cakap pasal probiotik. Ramai yang ambil, tapi ada juga yang kata tak nampak kesan langsung. So, betul ke probiotik ni berkesan atau sebenarnya kita yang salah pilih? Sebenarnya, bakteria dalam usus kita ni ada kaitan dengan kesihatan seluruh badan. Bukan setakat penghadaman je, tapi juga jantung, berat badan, kulit, emosi, masalah kesihatan otak pun terlibat. Dalam usus kita ada lebih 1000 jenis bakteria. Tapi yang penting bukan berapa banyak, tapi sama ada seimbang ataupun tak. Yang menariknya, sesetengah bakteria jahat pun ada fungsi. Contohnya, dalam keadaan tertentu, ia boleh bantu kuatkan sistem imun. Tapi bila keseimbangan tu terganggu, masa itulah masalah mula timbul. Ramai orang bila dengar probiotik terus fikir fungsi dia cuma untuk lancarkan pembuangan atau legakan sembelit. Tapi sebenarnya, probiotik juga boleh bantu kuatkan sistem imun, kurangkan risiko selsema dan peradangan, baiki masalah bau mulut dan gusi, bantu pulihkan jerawat atau eczema, dan yang menariknya, ia juga ada kesan positif pada emosi dan tekanan harian kita. Sebab tu, penting untuk faham satu perkara, cukup ke sekadar minum yogurt atau makan kimchi setiap hari? Sebenarnya, tak semestinya. Banyak makanan diperam yang dijual dekat pasaran dah diproses dengan haba. So, bakteria hidup dah tak wujud. Kalau pada label yogurt atau kimchi tu tak ada pun tulis live and active culture, besar kemungkinan korang cuma makan untuk rasa dia, bukan untuk manfaat bakteria baik. Kalau korang nak betul-betul jaga usus, kulit ataupun emosi, makan makanan je mungkin tak cukup. Sebab tu, suplemen probiotik boleh bantu. Tapi bukan sembarangan. Pilih yang tulis nama bakteria dengan lengkap, sampai ada nombor dekat hujung. Contohnya, Bifidobacterium lactis BB12. Nombor tu penting sebab bukti kajian datang daripada situ. Pastikan juga jumlah bakteria cukup tinggi, sekurang-kurangnya 10 bilion CFU. Dan pilih yang ada kapsul khas supaya bakteria tak mati kena asid perut kita. Satu lagi yang ramai tak tahu, kita makan probiotik bukan semata-mata sebab bakteria itu sendiri, tapi sebab bahan baik yang dihasilkan oleh bakteria itu dalam usus. Contohnya macam asid laktik, asid butyric dan lain-lain. Semua ni bantu jadikan suasana dalam usus lagi sihat, bantu buang air lancar dan kuatkan imun badan. And untuk bagi probiotik ini hidup dengan baik, biasanya ia digabungkan dengan prebiotik, iaitu makanan untuk bakteria baik, macam inulin dengan oligosaccharide. Bila ada makanan, barulah bakteria tu boleh membiak dan buat kerja dengan lebih berkesan. Gabungan bakteria baik dengan makanan untuk bakteria ni dipanggil synbiotics. Sekarang pun, makin banyak suplemen probiotik yang berkualiti memang dirumus khas dalam bentuk macam ni, supaya kesan dia lebih menyeluruh dan berkesan. So, saya nak recommend satu probiotik yang tengah popular. Nama dia Infinity Probiotic Plus. Produk ni ada 6 jenis strain bakteria dari Danisco, Denmark. Setiap strain probiotik biasanya ada nombor khas sebagai alamat ataupun ID dia. Nombor ni penting sebab ia memastikan kita dapat strain yang tepat dan terbukti secara saintifik yang berkesan. Selain tu, ia digabungkan dengan inulin sebagai prebiotik supaya bakteria tu boleh tumbuh dengan lebih baik dalam usus kita. Teknologi freeze-dried juga digunakan supaya bakteria tu tahan asid perut dan sampai hidup ke usus. Produk ni juga ada kelulusan KKM tau and halal, so selamat dan boleh dipercayai. Ia boleh bantu masalah penghadaman, sembelit, bau mulut, IBS, imun yang lemah, malah kesihatan intim wanita. Kalau nak beli, boleh klik link TikTok yang saya letak dekat halaman utama YouTube saya. Satu lagi, korang boleh makan probiotik ni sama ada semasa perut kosong ataupun lepas makan sebab ia ada teknologi perlindungan khas. Jangan pula telan dengan air panas, seeloknya guna air suam ataupun air sejuk. Kalau tengah ambil antibiotik, make sure jarakkan pengambilan probiotik sekurang-kurangnya 2 jam. Untuk dapat kesan yang baik, amalkan makan sekurang-kurangnya 3 bulan dulu. Baru boleh nilai perubahan dan buat keputusan sama ada nak teruskan ke tak. So, saya ringkaskan untuk hari ni.
probiotik ni bukan sekadar untuk lancarkan buang air, tapi juga bantu emosi, kulit dan sistem imun. Makanan ni memang baik, tapi pastikan ia mengandungi bakteria yang hidup. Suplemen pula kena ada nama strain yang jelas, kapsul bersalut enterik dan disokong oleh kajian. Yang paling penting, cara makan pun kena betul. Kalau tak, probiotik yang mahal pun tak akan bagi kesan. Korang boleh komen dekat bawah apa masalah usus yang paling buat korang stres. Nanti saya akan buat lagi banyak video untuk tolong. Jumpa in next episode. Bye!